Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak menggunakan SQL Accounting dengan menggunakan SQL Connect. Kita layari Connect sql.com.my dan kita akan nampak paparan ni. Yang pertamanya kita ambil kedudukan SQL e-invoice dan saya nak demo kepada anda pada kali ini. Mungkin ramai yang rasa tak faham, tak selesa dan sebagainya, dan ada yang bertanya pada saya, bila kita guna software yang link API dengan LHDN ni, adakah kita perlu lagi hantar ataupun menggunakan software, ataupun kita masuk ke web My Invoice dan key in kat situ? Tak perlu. Yang pertama sekalinya, apabila kita ni, yang kita contohnya, kalau anda masuk ke connectsql.com.my ni, saya tunjukkan dengan menggunakan nama company saya, Nadicom Digital Sdn Bhd. Kalau anda nak cuba, lepas ni anda tak perlu risau, pasal apabila anda masukkan nama ni, anda search dan jumpa nombor tin. Okey, kita klik okey dan tin sudah ada. Dan sekiranya software ni ada license, tapi yang demo ni dia tak masukkan license. Sekiranya dia masukkan license, anda boleh cari ke semua nombor tin rakyat di Malaysia ni menggunakan IC mereka. Jadi selepas kita tu, saya nak tunjukkan pada anda macam mana sebagai ringkasnya kita nak gunakan sales, klik invoice. Dan ada orang tanya, apa guna saya guna yang cloud. Yang cloud ni sebenarnya zaman e-invoice, anda boleh buat semakan dalam di komputer anda, mana-mana komputer, tanpa kita risau, pasal kita boleh tengok semua yang online, mana kerja-kerja yang staff anda buat pada hari ini. Sekiranya anda keluar outstation dan sebagainya, anda boleh lihat adakah dia dah buat invoice, yang kedua dia dah hantar e-invoice dan sebagainya. Kita klik save. Cara nak menghantarnya, kita klik kat My Invoice, klik submit sandbox e-invoice. Tapi kalau yang sebetulnya bukan sandbox lah, makna portal e-invoice. Okey, dah keluar last update pada 1 bulan 7 pukul 8.34 PM, dan keluar QR code macam ni, mana anda dah berjaya menghantar e-invoice kepada LHDN. Okey, selepas pada tu, cuma kalau nak print kat sini memang dia tak benarkan sekarang, sebabnya takut keliru. Zaman e-invoice ni, kalau dia silap kat sini, maknanya kalau tuan-tuan silap duk guna yang trial, jadi mungkin anda akan berlaku kesilapan sampai akhir. Okey, kalau kita tengok macam ni invoice, kita klik refresh, dia dah tanda right. Jadi kalau kat sini kita nak tengok susulan, okey, tengok sini valid, dan kiranya anda ingin lihat bila dia hantar, kita boleh tik e-invoice submit mana kita boleh tengok ada 1 bulan 7 pukul 8.34 dan pukul 23 PM, dan anda boleh lihat dan kedudukan yang kedudukan ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan rasa lega di hati, seperti mana yang disediakan oleh SQL ni. Saya banyak-banyak softwarenya, saya pujilah SQL ni. Yang sebelum pada ni, yang software yang mula dengan A dan diakhiri dengan S tu, saya jadi dealer lama, tapi dia amat mengecewakanlah saya, pasal saya tak boleh bantu customer saya.
yang menggunakan software tersebut. Minta maaf sekiranya saya tersalah cakap dan sebagainya. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Dan sekiranya anda berada di mana-mana di Malaysia ni yang saya boleh remote dan saya boleh komunikasi dalam bahasa Malaysia, saya minta maaf. Komunikasi saya dalam bahasa Inggeris ada masalah sedikit lah. Bukan tak faham, takut tuan-tuan dan puan-puan tak faham dengan apa yang saya cakap. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.